Ada company yang cadang 14 tingkat nak buat. Nak suruh orang sewa, saya kata siapa nak sewa? Projek belas-belas juta. Saya kata batalkan. Kita batal. Dia tak ahli bidang tu tapi dia bercakap bagi pihak orang ramai. Macam dia tahu. Bukan urusan dia tapi dia bercakap macam urusan dia. Mengajak orang kepada kesesatan. Mengajak orang kepada kesilap membuat keputusan. Hang lah tu. Ini Ruai Billah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Sah ya hak mulut lueh tu seorang kan. Okey, ini apa yang saya nak cuba sampaikan. Bagaimana jarang kita dengar orang seperti Sanusi ni memperkatakan tentang fizikal orang lain. Dulu ingat lah Rafidi gigi sengit lah apa semua. Ini mulut besar, mulut macam apa pelbagai. Tak boleh. You know, ini fizikal punya, ini apa ni yang panggil apa ni ya. Tapi ada lah, orang syok dengar, orang kena syok dengar benda-benda macam ni. Sanusi. Dia baru ingat 2 malam lepas. Orang pakai belah sah ya hak mulut lueh tu seorang kan. Dia luar. Ada, semua dia cakap. Tuan-tuan sekalian, kita di Kedah ni insya-Allah semakin hari semakin ramai yang memahami perubahan tidaklah drastik tapi sikit-sikit yang kita bawa. Orang ukur kemajuan negeri ini dengan bertambahnya projek-projek besar buat bangunan tinggi-tinggi. Yalah. Ada orang duk tulis kat Facebook, duk cakap kat TikTok. Tak nampak apa dia kata. Tak ada apa pun, mesti tak buat apa-apa. Ada pun duk cari bangunan tu. Memang tak nampak apa pun. Kami duk tehat. Apa janji hang? Apa impian hang? Yang tak pernah tak nampak apa satu pun berjaya dilaksanakan. Projek besar bilion-bilion tu. Itu yang kita nak tengok. Bukan kita nak tengok bangunan tinggi. Itu LRA, Langkah Suka, apa lagi, Lita, Stadium, Airport KSP, Kulim. Mana dia? Itulah buka mulut bohong ni. Nak tengok bangunan tinggi-tinggi, siapa nak duduk tinggi-tinggi? Siapa nak isi bangunan tu? Ada nak buat banyak-banyak tu lah. Saya membatalkan Hebat satu cadangan lama nak bina bangunan 14 tingkat di Alostak. Kita ada usaha nak pergi buat, kita pergi batal pula. Bangga Saya kata siapa nak duduk bangunan tu? Ada apa-apa IA tak tahu. Hampa tahu tak di Alostak ni bila ekonomi berubah, keperluan kepada pejabat menjadi makin rendah. Ada company yang beli bangunan tak duduk lagi. Pasal bangunan sedia ada sudah mencukupi, tapi dia pergi beli bangunan tu. Tak boleh tak masuk. Beli saja. Ada company yang cadang 14 tingkat nak buat. Nak suruh orang sewa, saya kata siapa nak sewa? Siapa nak pergi duduk? Jadi tak boleh jawab. Projek belas-belas juta, saya kata batalkan. Kita batal. Kalau nak kira kemajuan negeri, projek-projek lagu tu jalan je lah, lepas tu terbiar kosong. Buat apa tu? Tak patut. Tak betul. Kemajuan negeri ni diukur daripada banyaknya bangunan tinggi-tinggi. Projek itu hang cakap, orang tak anggap pembangunan. Pembangunan ni apa semua, infrastruktur, bekalan air, jalan apa semua okey, siap cepat. Selain pembangunan ni lah, tempat tinggal, kediaman apa semua. Kemiskinan. Ini duk bangga, duk kutip paling tinggi. Ya, senang. Naik cukai sampai 100, 200, 300%. Cukai pintu, cukai assessment tu. Duk bangga. projek baru, hak besar-besar tapi tak ada manfaat. Jadi orang dah mula faham. Saya bagi istilah mudah. Kata semua ada buat apa lagi? Oh, dia kata tu siapa boleh jadi MB tak kena buat apa. Dia kata kena ada otak aja jadi MB ni. Kalau hampa tak ada otak macam hampa tu jadi apa pun tak boleh. Ada. Mungkin jadi ada otak aja. Ada. Perlu atau tidak?
Hang duk cakap ni betul ke tak? Hang tahu ke punca hang cakap ni apa? Orang putih panggil subject matter. Hang tahu ke subject matter hang cakap ni apa dia? Hang pakai belasah ya, hang mulut lueh tu seorang kan? Selari-selari saya nak kerak terus. Jangan bagi lama-lama Sanusi bohong ni. Aduh, lemah kawan saya ni. Tak boleh kata kat dia, saya dia sah. Okey, kata kat dia, kenal. Hang bodoh. Tuan-tuan sekalian, jangan bodoh sangat. Belajar pergi jadi cerdik. Bila dah cerdik semua, main duk dengan PN. Hang bodoh. Betul dia cakap. Apa yang Rafidi, apa yang Sanusi cakap sebenarnya menggambarkan diri dia. Dia keluar, dia describe diri dia. Dia tak tahu cakap apa tapi dia cakap buka mulut. Dan kita satu lagi ungkapan buka mulut muhur, buka mulut itulah. Kembali macam kita kata lah. Cakap semua benda macam dia tahu semua hai. Kata tak ada atas dunia semua tahu. Dan dia pula tak ada di tempat tu. Dia tak ada dalam pengetahuan dia. Tapi dia bercakap. Bila cakap tu yang Nabi sebut Ruwai Bidah tu. Ruwai Bidah ni dia tak ahli bidang tu tapi dia bercakap bagi pihak orang ramai. Macam dia tahu. Ada. Bukan urusan dia tapi dia bercakap macam urusan dia. Mengajak orang kepada kesesatan. Mengajak orang kepada kesilap membuat keputusan. Hang lah tu. Ini Ruwai Bidah. Orang yang cakap bukan ahli dia. Dia bukan ahli bidang tu tapi dia nak cakap juga. Ya, betul. Sebiji. Jadi macam mulut luas tu lah. Ya, sebiji macam Kang Nusi. Betul lah. Itulah. Betul saya cakap. Apa sebenarnya yang Sanusi duk ulang cerita pasal sebenarnya ulang kepada diri dia. Tak payah kita tak payah duk ulang. Itulah. Tak tahu subjek matter, tak tahu cakap apa dia bercakap. Nak buat projek KSP Kulim. Itu contoh lah. Orang kata tak ada, tak boleh, apa semua benda, tak ada balik modal, tak ada apa nak buat, kargo pun tak cukup. No, dia bijak. Pisah sana, buat agreement sana, 3, 4, 5 MOU. MOU buat satu pun tak ada. Lantik syarikat 2 juta nak buat projek 2 bilion. Buat sering MOU signing ceremony 3 bulan bagi dia nak ambil tanah. Punya kosong. Down projek Widat Langkah Suka. Tak ada apa satu. Down buat projek stadium JT. Down nak buat Lintah Lumba Sungai Petani. LRA pun dia tak tahu apa jadi, dah 2 lagi tu. Betul. Banyak cerita je. Mulut dia. Bagi saya itulah. Penglipur lara orang Kedah. Ya, syok dengar. Orang Kedah tak kisah. Hidup ni bahagia. Banyak lawak jenaka. Termasuk aku.